Okey geng, hari ini kita borak topik panas sikit. Is circumcision painful? Jom kita jawab secara jujur. Siapa yang sunat masa budak tu mungkin dah ingat lupa. Kalau yang dah sunat masa baby pula, lagilah langsung tak ingat. Tapi untuk yang sunat di usia dewasa ni, macam mana pula? Confirm ramai yang takut sebab risau sakit. Okey, mari saya cerita prosedur sunat tu macam mana. Okey, mula-mula kita akan bagi bius, so masa prosedur tak rasa apa-apa, zero pain. Tapi lepas bius habis, biasanya ada rasa ngilu sikit, tapi tak adalah sampai meraung. Kita akan bagi ubat tahan sakit. And then masa healing proses, kadang-kadang ada orang yang akan rasa tegang bila bangun pagi. Korang tahulah kenapa. Tapi ini normal bro. Ini masa sikit je nak baik. Tahu tak, emosi pun main peranan tau. Kadang yang buat kita rasa takut sangat tu bukan sakit sangat pun, tapi overthinking. Tengok video YouTube, baca komen Reddit, terus rasa takut sendiri. Honest terus, sunat sebenarnya satu proses biasa je. Selamat. Ramai dah buat. Kalau takut, cakap je dengan doktor. Diorang akan explain semua siap-siap. So, sakit ke tak? Jawapannya, boleh tahan lah bro, tapi taklah seteruk yang korang bayang. Jangan risau sangat. Ada yang pernah sunat masa dewasa? Share pengalaman real korang dekat komen. Kita kasih support baik punya kat siapa yang tengah fikir nak buat tu.